Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok apa ni Cik Salim? Malam Lailatul Qadar. Ingin tahu kelebihan malam Lailatul Qadar? Marilah sama-sama kita mendengar tazkirah ringkas daripada Ustaz Yazid Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mengenai malam Lailatul Qadar. Dan bila dan kenapa kita digalakkan untuk mengejar malam Lailatul Qadar? Itu persoalannya. Yang pertama saya nak bawa surah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah turunkan malam kemuliaan, iaitu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, iaitu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang difirman dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang juga diperintahkan untuk kita mencari salah satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan bilakah malam Lailatul Qadar ini? Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam Lailatul Qadar ini banyak pendapat-pendapat ulama tentang mengenainya. Ada yang mengatakan carilah malam Lailatul Qadar ini pada awal di dalam bulan Ramadan. Bermakna masuk saja bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan, carilah selama 1 bulan. Ada juga yang mengatakan bahawasanya carilah malam Lailatul Qadar itu malam yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, takharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Yang bermaksud, carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Tadi yang mengatakan yang pertama, cari awal Ramadan 1 bulan penuh. Kalau mungkin kita tidak berkesanggupan, carilah malam yang 10 terakhir. Ada hadis juga yang lain mengatakan, kalau sudah malam 10 akhir, iaitu malam yang ke-21, carilah malam di antaranya malam yang ganjil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka itu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. It's up to you lah. Tuan-tuan, kalau nak mencari Lailatul Qadar, kalau berkesanggupan untuk menunggu bulan Ramadan yang telah tiba sekarang ini, carilah pada awal bulan Ramadan. Tidak berkesanggupan, boleh cari pada malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Tidak juga berkesanggupan, carilah malam-malam, itu malam-malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir, di antaranya ialah 21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, malam yang ke-27, dan malam yang ke-29. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kita di antara salah satu malam yang kita cari. Yang penting kita ada berkesungguhan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut pendapat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari,
menjelaskan bahawasanya hikmah untuk kita ni tadi mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah supaya umat Islam itu bersungguh-sungguh dalam berusaha memperolehi dengan kesungguhan ibadah mereka ni. Berdasarkan daripada uraian yang kita bacakan tadi, yang kita terangkan tadi mengenai waktu dan datangnya Lailatul Qadar, sebaiknya bagi saya carilah malam yang 10 terakhir di dalam bulan Ramadan untuk kita tingkatkan kualiti amalan kita. InsyaAllah pasti kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.